saya difaham dulu, di pusat latihan, itu orang jadi juru latih. Juru latih di pusat itu bukan ini masalah wajah kita polis cakap national service. Yang Muhammad Ulim Bandar Baru bangun nak bagi jalan. Nanti sekejap. Mengenai ini, isu ni takkan training center, police training center tengah izin. Pelapor. Ini dalam ini pelapor ini semua instruktor kah, mengajar undang-undang kah, itu bukan ada qualify. Kadang-kadang itu orang sudah di iSport dekat tempat itu, ataupun orang kena disiplin dia buang pergi sana. Kalau kita tidak jadi satu ini pusat ini yang mustahak ini, perlu kita ambil perhatian. Itu pegawai personal dia, kalau dia belum training, belum habis lagi dia training, dia sudah mau jadi gila. Dia keluar lepas dia training, dia keluar dia sudah jadi gila. Macam mana dia mau jalankan tugas? Yang Dipertua, minta laluan sikit Bintulu. Dipertua. Ya. Terima kasih Yang Ketua yang juga Bintulu. Saya nak minta penjelasan sikit. Saya satu perkara sebab pelapor ni duduk berhampiran dengan kawasan saya, pusat latihan polis. Saya rasa satu perkara yang sangat membimbangkan kalau yang bahawa Bintulu mengatakan tenaga-tenaga pengajar yang dihantar ke pusat latihan polis ni terdiri daripada polis-polis yang telah dikenakan tindakan disiplin ataupun yang tak disejuk bekukan di sana. Jadi bermakna mereka ini akan melahirkan polis. Kalau mereka ini adalah something dalam polis, kalau boleh digunakanlah perkataan itu, maknanya dia ambil akan jadi yang dilahirkan daripada pusat latihan polis tu, bagaimana agaknya bentuk polis? Yang mereka ini pula keluar menjaga keselamatan negara. Dia minta penjelasan sikit. Terima kasih Yang Berhormati Dewan Sah. Itulah saya persoalkan ini perkara. Kita mesti membaiki masalah ini.